Fauzan, Rushaidi itu anak yang baik, Zan. Degil-degil dan nakal-nakal dia itu macam kerak nasi, Zan. Kalau kamu nak ubah dia, titiskanlah air sedikit demi sedikit. InsyaAllah orang yang kehausan akan tahu cari sumbernya, Zan. Apa maksud bapak ni? Bapak, kalau Rushaidi bengkok, saya perlu luruskan dia, Pak. Kalau dia tersasar, saya perlu tunjukkan sasaran dia. Kalau dia salah, saya yang perlu hukum dia. Pak, bukankah itu tanggungjawab saya? Bukankah saya yang akan disoal di akhirat kelak? Benar, Zan. Kamu yang akan dipersoalkan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak tentang Rushaidi nanti. Cuma persoalan yang bapak nak tanyakan kepada kau sekarang ini, Zan, apa yang kau lakukan di dunia ini adalah sesuatu perkara yang kau rasa betul? Apa kau rasa betul apa yang kau lakukan selama ini dengan Rushaidi? Menunjuk sampai menyesatkan, menghukum sampai mematahkan. Zan, bapak yakin Rushaidi boleh berubah dengan izin Allah. Persoalan yang bapak nak tanyakan kepada kau sekarang ni, Zan, dengan cara yang kau rasa betul ini, Zan, apa kau rasa Rushaidi akan berubah? Dan apabila dia telah berubah nanti, kau akan terus dihormati? Ataupun apabila anak kamu dah berubah, kamu pula yang akan dibenci? Kerana bukankah kamu sekarang ini yang melakukan perkara tersebut, mengheretnya ke arah perubahan dengan penuh benci?